Ada seorang orang muda jumpa saya. Ni saya cerita banyak kali supaya faham. Tapi kalau kita ada anak lelaki, anak perempuan, kita fahamkan dia. Ada seorang pemuda, dia kata, "Ustaz, saya dah dekat nak kahwin. Ustaz tolong doa pada saya ya." Saya kata, "Doa apa?" "Doa supaya saya bahagia," dia kata. Saya kata, "Boleh saya doa, tapi boleh tak saya betulkan sikit?" "Ada salah ke Ustaz?" "Ada sedikit lah, tak tepat, bukan salah." "Apa dia?" Saya kata, "Kahwin bukan untuk bahagia." Berubah muka dia. Apa Ustaz? Ini kena betulkan tahu. Jangan berangan-angan kahwin bahagia, tak. Belum tentu. Kahwin bukan untuk bahagia. Kerana apa? Kerana ada orang ni sebelum kahwin punya bahagia, lepas kahwin derita sampai hari ini. Ada orang kahwin, dengan kahwin itulah dia derita. Menangis, sakit, kecewa, sedih. Betul? Habis kahwin nak apa? Kahwin untuk tenang. Siapa sebut? Allah yang sebut dalam Quran. Yang ikut Nabi ni. Nak ikut Nabi. Allah sebut apa? "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kewujudan, kebesaran, keagungan Allah, Dia cipta kamu itu berpasang-pasangan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Saya ringkaskan ayat tu sebab dia panjang sangat. Tujuan apa perkahwinan itu? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu tenang dengan pasangan kamu. Bila mana ada tenang, kan ada lagi dua perkataan tu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tenang dulu, baru ada mawaddah. Mawaddah tu apa? Cinta. Setelah ada tenang, ada cinta, barulah ada rahmah, kasih sayang. Ada tiga ni, tenang, cinta dan kasih sayang, barulah ada bahagia. Saya nak balik kembali pula. Macam mana nak tenang? Yang ni soal dia. Nak tenang ni hanya dengan satu sahaja. Ingat Allah. Maka lepas kahwin tu, hidup dengan Islam. Apa makna hidup dengan Islam? Solat, baca Quran, berzikir, tutup aurat, cari rezeki yang halal. Itu baru tenang. Kenapa kita kekal dengan isteri kita sampai sekarang? Sebab lepas kahwin kita bawa dia ke masjid, kita solat, kita baca Quran. Ini sebenarnya rahsia. Ini yang Nabi ajar.